Hai semua, Assalamualaikum. Disebabkan kita ada produk baru dekat Nama Masab, so jom kita saksikan. Tada! Nampak tak? Ini namanya Almond London Magica. Sebelum ni kita punya almond just satu flavor, tapi kalau kita tengok ada lebih kurang dalam 5 flavor. Belakang ni kita ada tulis lah 5 flavor yang korang boleh rasa. Packaging dia pun nampak macam mewah, ala macam dekat dalam dunia fantasi orang kata kan. Macam sayang je nak makan. Korang rasa macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Sayang nak koyak kan, sebab cantik. Gitu. Uish, buka je dah bau ya. Memang masuk ke dunia fantasi. Kita ambil satu. Kita ambil yang basic. Wow. Korang tengok sini adalah Mantera Coklat Badam. Tak tahulah kenapa nama dia Mantera Coklat Badam. Uish. Oh, sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali makan terus masuk badam. Tu tak ada badam tu sebab I malam makan dah. Coklat dia tak manis sangat. Memang dia bagi aku mantera weh sini. Sumpah weh tak manis. Ambil satu. Oi. Melempah juga weh. Ini apa kedua iaitu Magis Chocolate Cherry. Bismillahirrahmanirrahim. Badam hilang lagi dalam. Sedap weh. Orang kata premium. Dia balance dengan rasa strawberry. Dan strawberry dia pun tak rasa terlampau kuat sangat. Bayangkan lah, biasanya kalau almond setengah orang lah dia akan letak separuh, tapi kalau kita tengok bentuk dalam tu bermaksud dibagi sebiji. Untuk flavor yang ketiga, coklat larut malam. Mungkin disebabkan dia full of coklat dan ditaburkan dengan coklat lagi, so that's why apabila larut malam, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Udah weh. Memang tak manis langsung. Penawar cinta strawberry. Bismillah. Nice. Tak semua. And then nice. Ya Allah, serius nice. Okay, lastnya Ratu Seri Pistachio. Bismillahirrahmanirrahim. Pistachio dia tak rasa yang dah lama, yang dah lemau, yang dah water hapak. Sebab ada setengah orang buat, dia salah buat. Dia akan rasa macam bau hapak macam tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sejujurnya, dia punya flavor ni semua memang perfect. Packaging cantik satu. Sedap satu. Korang nak tahu tak? Dengan macam ni RM29 semua pusing je korang. Nak dapatkan dengan mana-mana eja mau masak pun boleh. Korang nak jadikan sebagai hamper buah tangan ke kan. Boleh terus dapatkan dekat mana-mana eja mau masak. Ataupun tekan je dekat link dekat bio. Dan boleh rasa semua flavor daripada dunia Magica penuh fantasi.